Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, sila like, share, komen, subscribe tuan-tuan dan puan supaya pencerahan saya lebih meluas dan diskusi bersama rakan-rakan kita di warganet. Saya terpanggil melihat semula apa yang berlaku di inkuest mahkamah. Perbicaraan inkuest Zahra Karina semalam terus membuka lembaran baru. Saksi ke-13 tampil. Seorang kanak-kanak rakan sebaya arwah. Apa yang didedahkan mengejutkan saya. Tetapi penuh dengan persoalannya. Saya berulang kali menyatakan kesaksian pelajar disokong sebelum mahkamah mengambil keputusan untuk menerima kesaksian pelajar. Saya melihat besar kemungkinan hakim yang mengendalikan kes ini bakal menggunakan akta keterangan memerlu bukti sokongan, corroborative evidence dalam penilaian mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saksi sendiri mengakui Zahra dipanggil masuk oleh 5 pelajar senior malam itu. Itu fakta yang kita tidak nafikan. Namun, apabila ditanya sama ada Zahra dihina, ditertawakan atau didera, jawapannya tegas. Saksi ke-13 mengatakan tidak. Di sini percanggahan besar bermula. Kalau benar tiada apa-apa berlaku, mengapa Zahra dipanggil masuk? Adakah sekadar pertemuan biasa? Atau ada sesuatu yang disembunyikan di sebalik jawapan ringkas itu? Lebih rumit, saya tengok saksi turut mengakui wujud kata-kata kesan malam tersebut. Bodoh, sial, kata-kata yang jelas bernada menghina. Tetapi dengan cepat ditambah, kononnya ia bukan dituju kepada Zahra. Persoalannya, siapa yang jadi sasaran kata-kata hina itu? Mengapa kata-kata sebegitu terbit dalam perjumpaan yang kebetulan melibatkan arwah? Adakah benar kebetulan semata atau jawapan ini satu cara menjarakkan tanggungjawab? Saka 19 katanya tidak terlibat. Bukan geng, bukan pembuli. Tetapi persoalan besar masih tinggal. Kalau benar tidak ada peranan, mengapa nama Saka 19 terus menghantui keterangan saksi satu demi satu? Siapa sebenarnya? Setiap saksi menafikan. Tiada buli, tiada tekanan. Saka 19 bersih, katanya, maka soalan ini tetap berdiri kalau bukan mereka. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab? Saka 19 mungkin bukan geng, mungkin bukan penindas, tetapi selagi nama ini berulang-ulang muncul di dalam mahkamah, bayangannya tidak akan hilang. Adakah ia sekadar kebetulan atau penunjuk kepada sesuatu yang lebih besar? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, ditanya secara terus terang, saksi itu ditanya, adakah Zahra dibuli oleh pelajar A, B, C atau D sehingga membawa kepada kematian? Jawapannya ringkas. Penuh kesannya, tidak. Penafian itu mengulangi corak sama yang muncul sejak awal. Setiap kali soalan kritikal diajukan, jawapan yang diberikan hanya penafian.
seolah-olah semua jalan cerita ditutup rapat tanpa ruang untuk mengakui apa-apa. Tuan-tuan dan puan, namun di sinilah persoalan besar muncul. Jika bukan mereka, siapa lagi ya? Adakah benar-benar tiada sesiapa yang menekankan Zara? Atau kebenaran masih terperangkap, terkunci dalam rasa takut, dalam segan untuk melawan rakan sebaya, atau dalam budaya diam yang begitu kuat di asrama? Pertanyaan ini belum ada jawapan, tuan-tuan dan puan, tetapi ia menuntut penonton berfikir, terutamanya warganet. Adakah penepian semata-mata cukup untuk menutup semua kemungkinan? Kita perlu ingat ya, tuan-tuan dan puan, dalam Undang-Undang Keterangan Kanak-kanak, saya dah sebut, tidak boleh berdiri bersendirian. Ia perlu corroborative evidence, bukti sokongan dalam kata lain. Tanpa sokongan, ia sekadar cerita yang perlu ditimbang dengan sangat berhati-hati. Mungkin hakim yang mengendalikan inkuest ini bakal menggunakan akta keterangan menilai sebelum hakim koroner menerima kesaksian pelajar. Dan setakat ini, keterangan saksi pelajar bercampur-campur. Ada yang mengaku Zara dipanggil, ada yang kata-katanya kasar wujud, tetapi hampir semua menafikan berlaku buli atau pengabaian. Kita tanya, konsistenkah? Bercanggah ke? Padahal kita mula mempersoalkan cara kejatuhan Zara, kaki dulu, kepala dulu, badan ke seterusnya sekaligus dan sebagainya, kita tak tahu. Mungkin ya, tidak jatuh. Mungkin. Saya tidak nak mengambil kesimpulan. Perjalanan inkuest masih jauh, tuan-tuan dan puan-puan. Saksi-saksi lain akan dipanggil dan kebenaran belum terjawab sepenuhnya. Kita tidak boleh membuat kesimpulan awal atau mendahului mahkamah. Itu tugas koroner. Tetapi satu hal yang jelas, persoalan ini tidak boleh dibiarkan senyap. Kita, jika bukan buli, jika bukan tekanan, maka apa sebenarnya yang berlaku kepada Zara Karina pada malam tersebut? Satu tanda tanya. Sebagai masyarakat, kita ada tanggungjawab moral. Jangan diam. Jangan biarkan kes ini tenggelam dengan penafian demi penafian. Dasar jawapan. Tuntut keadilan. Arwah Zara tidak boleh lagi bersuara, tuan-tuan dan puan-puan, kerana dia sudah berada di alam yang berlainan. Suara kini bergantung kepada kita semua, warganet, rakyat biasa, untuk memastikan kebenaran akhirnya terbongkar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.